Alright. Banyakkan sebelah sana. Banyakkan naik ikut sebelah kiri. Banyakkan naik ikut sebelah kiri. Okey. Sana. Pertama kali pegang pen. Biasa jumpa pegang tukur, pegang barang. Dah. Ingat tak jam final ni? Kita ingat. Aku dah ingat. Dah umat. Okey, ada dua. Ada anda jauh. Cepat. Cepat, cepat. Tak buat tak? Cepat. Tak. Cepat apa dia bilang cepat. Dia nak buat turun. Ni nama apa? Nok I ni? Nok I Hadilah. Okey. Noh Husna belum ada dia? SK Desa Jaya. Dia belum ada. Awak ni Noha. Nok I Salib. Hotel Jaya. Nok I Fatihah. Abdullah. SK Kuwait. Mai Darul Fatihah. Okey, Rizal. Lapan. Ayah Masalah. SK Hotel Jaya. Nur Ariana. Isliani. Semoga. Nur Fatih Adina. SK Mabrik. Nok I Fatimah Mabrik. Tentang Silat. Fatak Mainah. Barkis. Nur Ariana. SK Desa Jaya. Berapa? Nurul Niza. SK Hidayat. Blok 7. Blok 7 1.4. Angkat boleh dulu. Sebelah belakang tu dah masukkan dia punya tadi tu. Okey, pancang ni. Orang patut dari luar ni dulu masukkan ni dulu. Sudah okey. Ni ikat tengah-tengah. Ikat tengah-tengah. Ha tu ikat tengah-tengah. Tu. Ha, ikat tengah-tengah tu ada tali tu. Ni pasang ni dulu. Pasang ni dulu.
Belum semayang ke semayang. Feel the sunny days caress our skin when we begin to fall. All the white noise fading out to the void of everything we've done. We always make mistakes, but wound up just where we began. Assalamualaikum boy. Kami dari Peserta Perkhemahan Pendidikan luar Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah tahun 2022. Seramai 80 orang termasuk saya. Okey, dah salam sejahtera. Okey, kamu semua. Dah makan? Dah. Dah kesadan? Dah. Dah mandi? Dah. Semua duduk. Duduk semua ni, duduk habis. Tengok ke kanan. Pusing ke kanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Mana palu tu, aduh. Okey, cerah lagi yang kedua. Mana? Oh. Lagi. Yang lelaki. Ini yang ada besar satu. Mana Irfan? Irfan dari mana? Dia audio. SK Pontian. Okey. Okey, kau lagi? Ahmad. Sedia untuk melakukan syarat pagi. Sedia untuk melakukan syarat pagi. Syarat pagi tu. Mari. Dah. Okey, jadi selepas bulu lampu
Tanya mana-mana dulu. Ini pegang. Dia ada tidur lah. Okey. Bawa apa? Itu jangan banyak. Yang atas banyak tak apa. Tak sampai. Banyakkan sebelah sana. Banyakkan naik ke sebelah kiri. Banyakkan naik ke sebelah kiri. Okey, belah kanan ada satu lagi bawah. Belah kanan ada satu lagi. Pijak belah kanan tu. Alright, good. Baik. Okey, good. Nanti yang kaki kiri pijak dekat kaki kiri tu. Tadi atas. Pegang belah atas sana. Tangan kiri pegang atas sana. Yang atas sana. Tangan kiri. Alright. Lewat kita pada jempol. Kadang dan spot dulu. Ni. Dah. Okey.
Okey, cepat. Salam. Saya Nur Aini Hadira dari SD Bandar Bey. Sampai tak? Bey. Sampai. Nak ambil video. Abang mana suruh ambil video. Sabar ya. Nak ambil video. Boleh. Okey. Duduk dulu. Duduk. Okey, turun. Kambing Cina. Okey, naik. Tebas sikit. Okey, naik. Bunyi. Alah, sikit perut. Ni kami jeruk kena bunyi ni. Buat. Kami jeruk. Alah. Macam kambing tak ada sangka. Okey, naik. Alah tu, jangan gitu. Okey. Mek. Bunyi kambing. Kambing, mana kambing? Tak bunyi ya. Bunyi kambing. Nampak? Buat je. Bunyi. Semula. Kau tak bunyi. Semula. Bunyi. Mek. Betul. Apa yang betul?
boy first. was curling up in smoke like a flame into the night. We didn't mean the stuff we said in bed that broke the lie. I'm being lost again, that I haven't seen you too. Oh, jangan lagi. Lost, but I'm not going out without Jangan lagi. I'd love to see you smile again, watch your eyes light up the room. Feel the sunny rays caress our skin when we begin to thaw. All the white noise fading out to the void of everything we've done. We always make mistakes, but Okay. just where we began. I might be lost again, that I haven't seen you. Hujung bertemu. Okey, kemudian lipat sekali lagi ke dalam. Temukan. Bagi sama besar. Okey, lipat dulu tu bang. Okey, temukan bagi sama besar. Ini bagi sama besar. Okey, kemudian cat. Okey, tunjuk tengok. Pattern misi emas ya. Okey. Macam mana? Dapat ilmu daripada orang yang contoh ceramah. Penceramah tu nak bagi santi. Kita hayatilah apa yang dia sampaikan tu. Ambil pengajaran, ambil iktibar, letak dalam hati tu. Dorang tu. Kan? Sampai satu lagi tengah. Majlis ni kebanyakan sekarang. Kalau dia ada ikut Islam, kalau majlis, siapa kita duduk depan? Lelaki. Perempuan duduk di belakang. Itu adab dalam Islam. Tapi banyakkan sekarang dicap ni. Kiri belah perempuan, kanan belah. Kalaulah awak nanti diberi tanggungjawab untuk menganjurkan sesuatu majlis, jaga. Daripada kumpulan B, Johan Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Noor dari SMK Kambang. Naib Johan Muhammad Adi Aiman bin Ahmad Zamri dari SMK Sungai Ishak Murni.
dicapai dari SPK Terlebih. Johan, nak ayah ni sedang ni, Mekino, dari SPK agama faham? Ya, apa? Seterusnya, pengenalan yang ada buku lagi. Johan, Muhammad Rizali dari Akhlak dan SPK Ubai. Kasih baik. Naik Johan, Ishidaran dari SMK Perantau Damai. Andre tu. Sebutlah Andre. Terima kasih. Seterusnya, majlis diteruskan dengan penyampaian sijil pencapaian perkhidmatan pendidikan luar sekolah menengah dan sekolah rendah peringkat negeri Pahang tahun 2022. Dipersilakan penghulu perkhidmatan pendidikan luar sekolah menengah dan sekolah rendah peringkat Pahang tahun 2022, Saudara Muhammad Hakim Ibn Muhammad Hisham Tabinasti. Seterusnya, dipersilakan penghulu Saudara Muhammad Al-Fatihah Binti Abdul. Seterusnya, adalah penyampaian sijil bahan kepada pendidikan tinggi pendidikan luar sekolah menengah dan sekolah rendah peringkat Pahang tahun 2022. Majlis mempersilakan kepada Unisa Indian selaku komandan pendidikan pendidikan luar sekolah menengah dan sekolah rendah peringkat Pahang pada tahun 2020 Terima kasih. Seterusnya, adalah penyampaian sijil pendidikan kepada wakil pejabat pendidikan negara dipersilakan penghulu menjadi makhluk kepada kaum pendidikan pejabat pendidikan negara untuk manajer. Hanya mereka yang diulangi atas semua orang yang berada pada sekolah dalam bidang pendidikan sekolah negara sekolah pendidikan negeri Pahang baru tahun 2020. Untuk maklumat kali ini, sijil pernyataan akan diberikan melalui Twitter. Pihak pengajar akan memberikan untuk register kepada semua sekolah yang terlibat. Majlis diteruskan dengan penyampaian kepada penyampaian kepada dua orang lelaki dan kepada saya Rafiq yang mewakili Pusat Komisi dan Sultan Haji Ahmad Shah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Penerimaan anugerah telah berakhir dan kini akan turut akan menyalakan kehormatan. Malaysia pada 26 Januari 2022 bertempat di Pusat Komisi Pendidikan Agama. Untuk hal lain, akan menggunakan pertemuan penjabat sekolah tinggi menggunakan masalah hasil dan ada di Pusat Pendidikan dalam bulan Malaysia di Kawasan Jawa supaya memberi seluruh masyarakat komunitas. Untuk memiliki pendapat yang berlari yang memiliki sendiri masyarakat di bawah masyarakat ini pada saat pertandingan kita dalam misalnya dengan komunitas di hasil ekonomi di bawah dia. Ras mereka sebut dalam dulu dan untuk masa yang berkaitan adalah hasil jauh komunitas melepaskan diri pada masa dan berlaku bulan kemudian yang memiliki dari harga melalui dengan ini, majlis mempersilakan Tuan Namiza Benin dari SK Kedai Kompen untuk menerima sijil penyampaian. Kalau Seterusnya, mempersilakan Tuan Yusuf bin Muhammad Yusuf dari SMK Perantau Damai Mungkin untuk menerima sijil penyampaian. tahu lah yang tak tahu. Majlis meragamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan pengelola serta kerabat serta sahabat kerja yang telah merancang dan menjadikan pada ini dengan cemerlangnya. Semoga Allah Ta'ala akan merahmati dan berkati segala usaha tuan-tuan. Kepada semua peserta perkhidmatan pendidikan luar sekolah menengah dan rendah tahun 2022, saya mendoakan agar semua akan terus diberi kekuatan untuk melaksanakan
tugas sebagai pelajar dengan lebih cemerlang pada masa-masa akan datang. Hari ini kita ada 2 orang jurulatih yang dikira berhad sebagai bronze medal. Beri tepukan pada 2 jurulatih. Berusaha tanam untuk jurulatih ini untuk mendapat bronze medal seperti mana yang diberitahu oleh Adi tadi, bukan satu yang mudah. Dengan ada 2 jurulatih ini dan menjadi satu pembangkit pada jurulatih yang lain, supaya buat juga unsur kejayaan mereka. Supaya setiap daerah saya akan ada bronze medal. Dan saya minta tahniah kepada Rompin. Ramai melahirkan jurulatih. Ya. Jadi ada pada satu bila nak melahirkan ramai jurulatih dan kita akan teruskan program ini untuk melahirkan masyarakat kami. Dengan apa bismillah ya, Rahmanirrahim. Saya dengan ini menutup rasmi perkemahan Liga Luar Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah Pendidikan Negeri Pahang tahun 2022. Pusatku Iklim Sultan Ahmad Shah Jabatan Negeri Pahang. Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.